Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, hari ni hari kedua aku berada dekat Kedah ni. So pagi ni trip aku nak naik Gunung Baling. Semalam naik Gunung Pulai, hari ni naik Gunung Baling. Okay, sekarang ni aku ada dekat Masjid Rizwaniyah Pekan Baling. So dekat sini adalah midpoint pertama untuk kita regroup, semua line up. Lepas tu jumpa dengan guide, baru kita start pergi starting point lah. So jom aku bawa korang masuk ke dalam ni, kat dalam masjid ni. Ni area masjidnya, dalamnya ada parking, ada tandas. So dekat sini first midpoint. Dah siap dah makan? Makan apa? Kebab? Oh, terbaik. Semalam salam. Masa malam mana Baling? Baling. Ada masa Baling. Oh, ada pasal malam sini? Ada. Rugi lah, aku tahu datang masa malam tak apa. Nak gerak kan? Rasa nak gerak ni, okey lah. Rasa nak gerak ni, jumpa dekat trail ahead. Jom. Dah sampai dekat trail ahead lah. Apa nak cakap apa, part starting point. So korang boleh nampak lah Gunung Baling. Saya buat Gunung Baling tu. Tu pendakian Gunung Baling. Selamat datang ni, pintu pintu rimba dia lah nak start. So dekat sini ada parking boleh kata tak banyak, tak luas lah, tapi saya rasa ada dalam 20 biji kereta boleh masuk kat sini. Tandas ada kat sini kot. Bila air ada, tandas ada sini. Tapi daripada masjid tu nak ke sini tak jauh pun, aku rasa dalam 5 minit ke 6 minit macam tu dah sampai lah kat sini. So line up aku dengan Wani, ada lagi 2-3 orang tak sampai, kita tunggu dia orang setting dulu, lepas tu baru start gerak. So aku nak buat persiapan terakhir lah. Barang-barang apa semua nak check apa semua cukup ketat, lepas tu terus naik. Dengar briefing sikit, lepas tu kita terus naik. So Gunung Baling ni kalau ikutkan dia di bawah permit. So di bawah ekor rimba Majlis Daerah Baling. Salah satunya gunung yang sangat cantik di Kedah. So sebelum nak sampai ke puncak, kita perlu mengharungi 4 checkpoint. So jarak perjalanan kita daripada sini nak ke puncak mengambil masa 2 jam. Lepas daripada Gua Kambing tu, kita memang akan layan trek yang paling panjang sekali, nak ke CP ketiga. Dia dipanggil CP tempat solat. Jarak daripada CP 2 ke CP 3 mengambil masa 45 minit. 45 minit. Okay, kita dah start hiking. Map hari ni aku tak ada GPX. Aku just record from the phone je lah. Direct terus. So macam biasalah, aku dengan Wani akan duduk belakang. So nanti aku potong ada orang. Kerja kru macam ni lah. Nak make sure line up semua selamat pergi dan balik. Tak boleh ada yang tertinggal. So untuk first trail ni dia tak ada lah teruk sangat. Just banyak lebih kepada trail yang bertanah. Dia bukan macam trail macam Gunung Pulai. Gunung Pulai tu pada awal dah start. Dia dah start bagi batu. Trail berbatu. Sila bawa pulang sampah anda. Ni dah start memanjat lah. Tak jauh pun jalan, dah 2 minit macam tu kau dah sumpah lah tempat memanjat ni. Tapi okey lah trail dia. Dia dah sediakan tali. Gunung Baling antara destinasi hiking paling popular di Kedah. Selain mempunyai panorama indah di puncak, Gunung Baling tersimpan sejarah dan cerita rakyatnya tersendiri. Asal usul nama Gunung Baling dari cerita rakyat. Dikatakan ada seorang raja yang membaling emas ke gunung ini untuk mengelak ditangkap oleh musuh. Elok. Pegang kuat. Baling dulu tongkat. Pegang tali tau. Tu sampai ke atas tu, daripada bawah ni naik sampai ke atas tu macam. Tapi ke atas tu dah macam nampak macam landai sikit. Susah nak mengangkang, dia tak stretching kan.
Ada juga cerita rakyat yang mengaitkan Gunung Baling dengan legenda Raja Bersiung, seorang raja zalim yang dikatakan mempunyai taring dan suka meminum darah manusia. Kononnya selepas dihalau, Raja Bersiung melarikan diri ke utara Semenanjung dan tinggal di sekitar Gunung Baling. Semasa tinggal di Gunung Baling, Raja Bersiung mematahkan kedua-dua taringnya lalu membaling taringnya ke gunung ini. Pagi dah layan memanjat. Kau rasa kau ada masa ke nak fikir semua benda ni? Allahu Akbar. Tapi okey lah, nak naik ni pun ada tali, diorang sediakan tali. Guna tali lah. Okay lah, nice. Yang bestnya hiking kat sini, dia ada signboard tak, ke puncak. So korang tak perlu risau takut sesat ke apa. Okey, Kak Ju akan jadi last tu tau, sebab belakang tu semua dah warna. Nanti akan tukar walkie-talkie dengan Kak Ju sebab orang nak tahu pergerakan Kak Ju dengan last tu. 16 minit kita hiking, korang akan jumpa trail tangga. Trail tangga yang ada besi macam ni. Tak susah lah sangat. Ada besi ni, pegang lah macam ni. Kaki-kaki terus langkah. Kat sini tongkat boleh guna. Nampak tak trail dia? Dia buat macam tangga. Tak kayu. Kayu sini. Step sini lagi. Naik. Habis trail tangga tu, kau nampak ada pondok. Boleh lah break kat sini. Yang bestnya Gunung Baling ni macam ni lah. Dia facility dia cukup. Cantik kat Majlis Daerah Baling, Kedah Darul Aman. So trail kat sini dia orang memang betul-betul jaga lah. Saya cakap tali besi dia buat tangga senang. 27 minit hiking. Kita sampai dekat CP2 tapi tak nampak sangat ni. CP2 ni, kau ni. Gua Kambing je silap aku ni. Tu trail daripada bawah sana tu ada handrail ni. Naik je guna handrail ni sampailah ke atas ni. Tak tahu lah Gua Kambing kat sini ke depan lagi Gua Kambing. Tu dia tulis. Yelah dia tulis Gua Kambing. Gua Kambing tapi tak tahu Gua Kambing tu kat mana. So kita tunggu lay up. Setting dia punya barang sikit. Dia take 5, minum air. Dia gerak, kita pun gerak. Ada lagi info kat sini, nampak ada nombor telefon kecemasan lah. So kalau korang tersesat ke tercedera ke apa ke, bolehlah guna nombor telefon ni kat sini. Kat atas kot warna cakap ada Gua Kambing kat atas. Kat atas Gua Kambing Tangga dia pun. Behave, be careful. Betul-betul Gua Kambing ke? Itulah Gua Kambing. Terus shoot kat atas Gua Kambing. Sudah jadi kaki kah? Ni dia Gua Kambing. Ya ke Gua Kambing? Cintailah apa ni? Cintailah gunung kita. Aku kan apa dia? Tak nampak pula saya buat Gua Kambing. Dah checkpoint Gua Kambing. Mungkin lah bang, abang tengoklah dia punya ni kot. Bentuk dia ke? Okey tu. Sebab tadi pun dia mention Gua Kambing kan. Nampak tu saya buat ke puncak. Awas laluan licin. Bagus lah trail kat sini. Banyak sangat signboard dia letak untuk kita punya safety lah. Untuk keselamatan.
tali ni ha. Aku kalau gunung ataupun bukit yang ada fasiliti macam ni, aku sangat-sangat recommended pada hikers lah. Sebab benda-benda macam ni lah dia akan memudahkan kita dan beri keselamatan kepada kita. Tak tahu naik sampai ke atas tu. Hiking. Kami dah apa cerita? Anggap settle lah ni. Muntah kejap weh. Aduh. Janganlah malu lah. Kata padu. Padu lah ni. Kena muntah dulu. So kami dah nak break dulu sekejap. Nak teruskan hiking. Allahu Akbar, tak nampak jalan. Ikut awal-awal dulu. Apa dia? Pagi-pagi belum ikut. Agak-agak lah kak. Itulah. Terus dia keluar. Akak di belakang Okey. Tukar posisi. Kami dah dengan Yuni je tau. Adik dua orang ni bukan. Kami dah kat belakang. Aku kena gerak ke depan. Kena kejar Kak Jun pula. Macam ni lah kerja. Kejap belakang, kejap depan, kejap tengah. Daerah Baling terkenal dengan satu peristiwa penting dalam sejarah Malaysia, iaitu rundingan baling pada tahun 1955. Rundingan ini diadakan antara kerajaan British, wakil Parti Perikatan Tunku Abdul Rahman dan pihak Parti Komunis Cheng Peng untuk menamatkan darurat. Namun, rundingan ini gagal kerana Cheng Peng enggan menerima syarat yang diberikan. Ada lagi arrow nampak ni. Ada nama tanda kecemasan, ada arrow, ada sikit info pendakian lah. So trail kat sini. Terus lagi 45 minit hiking. Corak trail ni dah berubah. Tadi kita main trail tanah, sekarang ni dia dah start trail batu. Gunung Baling merupakan sebahagian daripada banjaran batu kapur tertua di Malaysia dengan anggaran usia lebih 250 juta tahun. Formasi batu kapur ini unik dan menyerupai Gunung Ganang di Guilin, China. Okey. Sampai satu part ni dah macam ada pintu gerbang kan. Lalu bawah ni. Jom. Dah macam masuk gua dah ni. Allahu Akbar. Baik besar. Lepas apa ni? Apa pintu gerbang tadi tu. Dia punya trail, ya Allah, tentu. Memanjat. Tu sampai ke atas. Berbatu. Sini betul-betul taktikal sikit lah. Sini memang kena taktikal sikit. So kena pijak-pijak apa ni, tempat-tempat macam ni. Tangan ni kalau boleh pegang lah batu ni macam ni. Selamat. Baru kau tarik naik. Allahu Akbar. Dah sejam hiking. Trail dia memang berbatu. Dah start main batu. Tak nampak pula. Okey, nampak trail. Depan aku ni pun batu lagi. Nampak? Trail berbatu. Nak kena memanjat ni. Allahu Akbar. Allah. So aku rasa aku nak fokus hiking je dulu. Sampai checkpoint mana-mana, dia aku buat vlog balik. Jom. Allahu Akbar. Let's go. Penat aku siap tu. 1 jam 5 minit. Kita sampai satu lagi CP. Tapi sini ada pondok.
Kalau korang nak berhenti semayang kat sini pun boleh. Kalau masuk subuh lah. KM 1.3. Okey. Kalau kat sini, kalau sampai waktu subuh kau nak semayang, boleh semayang sini. Bersih tak? Lagi 1 minit lagi nak gerak. 1 minit. So take 5 dulu. Lepas tu kita start hiking balik. 1 minit 1 minit lagi kita nak gerak. Stand by. Dah dapat break sekejap. So nak teruskan perjalanan. Kan nampak tak saya buat trail ke puncak. So trail dia kat sini. Sebelah pondok ni. Sebelah pondok ni trail kat sini. So kita jom kita teruskan lagi. Hike waktu malam ni macam ni lah. Kau takkan rasa sangat penat. Tapi bila turun tu kau akan rasa macam penatnya. Kadang macam apa, macam semalam tu kat Gunung Pulai tu kan. Yang peliknya masa waktu pagi tu kau tak rasa tau memanjat. Rock climbing tak rasa. Bila kau nak turun tu kau nampak, ish, betul ke aku pagi tadi aku lalu kat jalan ni kan. Sama lah juga macam Gunung Pulai ni. Gunung Pulai, Gunung Baling ni. Dia easy trail tapi bila dah siang hari dah cerah baru kau nampak trail yang sebenar macam mana. Jalan ke depan sikit daripada pondok tadi tu. Pondok tempat semayang tu. Kau dah akan nampak trail macam tu. Memacak. Meroket. Okey. Kena masuk macam lorong ya, macam lorong tikus. Lepas tu ada tangga depan tu. Serius lah weh. Allahu Akbar. Kalau besar ni tak lepas ni. Tak jauh dah 200 meter lagi ke puncak. Guide cakap. Satu jam 35 minit. Dah sampai apa? Puncak Tipu. Oh, dekat atas ni. Oh, okay, nampak view. Ini Sepi 4 dipanggil Puncak Tipu. Sepi 4 itu view Gunung Pulai. Kalau kita nampak lampu di sana. Mana, sebelah sana ke sebelah mana? Tu lampu orang peserta naik Gunung Pulai, nampak ke? Sat. Nampak. Oh, tu Gunung Pulai. Gunung Pulai. Yang sebelah yang atas tu kat puncak yang sebenar. Hujung kali. Hujung sekali puncak betul lah. Oh, nampak tu ada orang kat atas tu. Tapi aku rasa tak nampak kamera kot. Tapi kalau aku tengok daripada sini nampak ya. Dia orang kat atas tu. Ini pedagang Gunung Pulai saja ada kat 60 orang naik ni. 60 orang ramai. Oh ni. KM 1.7. 465 meter. So kita ada lagi 200 meter. 200 meter ke depan ni. Oh, dah berangin sejuk lah. Nampak view apa? Pekan Baling. Tapi senang sikit naik sini daripada Pulai tu. Kejam. Lebih teruk sangat lah. Pasal kalau Gunung Pulai tu, permulaan dia nak ke Sipil Datuk tu memang azab lah. Tu puncak kat atas tu. Ya, puncak yang sana. Oh, nampak lampu kat atas tu. Oh, duduk atas ni pun dah berangin lah. Allahu Akbar. 2 hari 2 gunung. Oh,
2 hari layan view memang terbaik ah. Rezeki Allah nak bagi tengok benda yang cantik kat dunia ni kan. Allahu Akbar, dah subuh ni. Jangan sampai pin, nanti aku cari tempat yang apa, yang lapang sikit, yang selesa sikit, boleh solat subuh. Okay, jom let's go. Sampai dah. Enam 55 sampai puncak Gunung Baling. Tu signboard. Tunjuk signboard sekejap. Dia orang dah melepak tu. Ada pot dia. Ni puncak Gunung Baling. Ni pun ada, sana pun ada. Ini besar sikit. Tu nampak oh. Puncak Gunung Baling 546. Tengok line up jap. Cek line up jap. Line up okey tak? Okey. Dah sampai semua? Belum bang. Berapa ramai sampai? Baru dalam 15 ha. 15 ada je bawah. Okey. You pergi cari. Allah, apa lagi ni? Ya. Turun. Cari tempat sikit nak duduk. Pot yang sesuai sikit. Nak masak air, nak semayang. Sini okey kot. Dalam ni okey. Sini nice. Dalam ni boleh duduk sini. Maybe duduk sini, yang buka ground sini aku ingat. Mana pot dia? Senang. Depan ada lagi, cari depan dulu. Banyak spot dah sini. Banyak kan? Betul lah. Tapi spot dia banyak pokok Oi, sorry ganggu. Oh, ada orang tidur sampai dah. Woi, banyak simpang lah dalam ni. Kena pandai cari jalan. Ini tempat solat. Mana? Simpang solat Ya. Kiblat lah. Kiblat dah. Kat batu tu. Dah tulis kiblat. Tak payahlah bentang ni. Oh, kiblat sana. Okey, kalau korang dah sampai Gunung Baling korang nak solat subuh tu kiblat macam ke batu. Ke arah batu. Arah batu tu straight. Sana kiblat. Ada depan lagi ke? Boleh kita panggil. Ada. Tapi area sini je lah yang dekat dengan pit kan. Memang ada kawasan pit dah. Ni Oi. tapi tak pot bawah. Yang tadi kot. Ada lagi ke depan? Depan ada lagi. Tak gear gitu. Oh, ni tempat view lah ni. Allah Akbar. Habis sini. 3, 2, 1, 4. Abang masuk sini pun boleh nampak view. Ada? Ada? Oh, panjat lagi sini. Masuk. Allahu Akbar. 3, 2, 1. Okey, sini. Sini view last. Abang ni YouTube popular tu kan? Bukan. Salah orang. Oh, sini last lah, tak ada lah. So nak cari tempat. Masuk dari YouTube bang? Masuk dari... Boleh dah rekod yang masuk ni. Kita belanja je, orang minta kita belanja. Cari tempat sikit buat air. Nak air nanti saya bagi tahu. Air panas. Allahu Akbar. So hari ni sampai dekat peak Gunung Baling, hujan. Tak lebat lah tapi rintik-rintik lah. Aku dah pakai windbreaker ni. Aku bawa flashlight tapi tali tak bawa pula. Aduh, macam mana nak buat ni? Nak tahu fikir macam mana nak apa? Tak letak flashlight ni. Ada yang sampai tu nak sarapan, ada yang nak apa semualah. Macam aku ni, aku tunggu line up aku. Belakang tak sampai-sampai lagi.
Wani belakang. Sebab tadi aku sampai tu masa aku dengan Wani tu dekat belakang jadi sweeper. Wani cakap Wani cakap aku naik dulu shoot tengok line up dekat atas kan. Abang Man pun ada. So aku dah sampai atas ni, tengok line up dah sampai. Dia dah duduk semua, ada yang nak tengah makan, ada tengah layan view. Tapi view tak nampak sangat lah. Adalah nampak view, nampak sikit je lah. So kena tunggu cerah nantilah baru nampak lagi view lebih clear lah. So aku nak break dulu kejap. Lepas tu nanti kita buat vlog lagi. Oh, kuat angin tu. Aku dah pakai windbreaker, dah pakai mask. Sejuk sini atas ni, memang kuat angin. So line up saya lagi tu line up tak sampai lagi. Kalau nampak daripada sini, nampak macam ada tiang apa, traffic light tu. Situlah tempat entrance lah, nak naik ke peak ni. Lepas tu jalan tempat dia naik lah atas ni. Tahniah dah sampai. Tak ada awan kapet. Awan kapet tak ada. Cuaca tak apa nak mengizinkan. Ngeri kan, angin terlalu kuat. Ya, dah sampai dah. Sampai. Alah, tuan nak masuk kamera. Ya, masuk. Okey. Thank you. Saya gemuk. Tak apa, jalan. Main jauh. Sampai. Bye. Sejuk. Sejuk ah? Ada lagi bawah? Ada lagi? Ada 2-3. Ada 2-3 orang lagi eh? Okey. Yang ambil gambar. Okey, ambil gambar dulu, rehat dulu. Mana kawan saya? Masuk dalam. Masuk dalam. Tinggal. So dekat sini sebabkan keadaan cuaca tak apa nak mengizinkan, dia nak kata hujan pun tak, nak kata rintik-rintik pun ada lah. Tapi basah lah, batu sini basah, kena berhati-hati sikit lah. Careful sikit. Nak air naik panas ke? Saya. Boleh tak? Nak air panas. Saya bancuh air panas. Saya bancuh air. Mana video lari you all? Sorry. You boleh duduk everywhere. You cuk tempat siap-siap. Misi mencari kawan saya 2 orang. Saya cari sekarang. Ni dia dengan Kak Jun tadi. Ada sini ke? Tu. Situ Sini ada orang lah. Dia cakap kita sana tu. Tu tempat baik tu. tak ada orang. Tak ada. You nak duduk sana? Tak, situ rata sikit. Kalau nak buka ground situ okey je. Sini pun boleh tapi batu sikit lah. Salah bang. Besar sini. Aku tak tahu nak pakai seater. Boleh lah. Sekejap. So dekat area Gunung Baling ni, dia ada banyak jugalah tempat bergambar. Tak macam abang ni. Kalau boleh aku tak galakkan lah sebab keadaan basah kan. Tapi kalau korang berani, rasa selamat, boleh je nak bergambar, tak ada masalah pun. Tapi kalau aku seram sejuk kan, tengok macam ni. Tu Gunung Baling. Tak tu yang Gunung Baling pula. Sana tu Gunung Pulai. Dia punya orang cakap pematang dia, pematang jalan sini. Ada guide cakap boleh cross tapi 2 hari lah, ambil masa lama. View memang cantik lah. Sini ada 3-4 tempat lah yang boleh nak bergambar lah. So aku nak naik balik, nak buat air. Allahu Akbar. Semua dah masing-masing dah turun bawah ni, bergambar ni masing-masing ni. Sebab kita dah tangkap kat atas ni. Atas cantik atas tu lagi cantik. Cantik tadi. Okey. So aku nak pergi atas tu, tengok bergambar kat atas tu pula. Mana ada. Ni orang nak yang tu gunung tu bukan pokok. Ini macam buat kat pokok macam tu. Bukan, maksudnya nak letak atas gunung. Kalau suruh tinggikan tangan tu molek ni. Bisa kat tinggikan. Macam tu. Ya. Tapi tak nampak. Sini nampak view lagi, ada view sini. Hujan dah start berhenti. So view memang cantik lah, nampak lah sini. Spot nak bergambar yang banyak. Memang sangat banyak kat sini. Okey, yang macam ni kau tengok ni, view ni sangat cantik lah. View ni menghadap ke Pekan Baling. So ada nampak gunung-gunung kat sana tu, memang cantik. Lepas tu bila kau masuk ni, dekat main entrance ni, dia ada satu signboard lah. Signboard tahniah anda berada di puncak Gunung Baling. So kat sini kau boleh bergambar. Kau duduklah macam mana skill korang. Sebelah kanan aku ni, ada Gunung Pulai. Semalam saya naik. So tadi view tak apa nak cantik. Sekarang view dah open, dah cantik. So ada nampak line up kat situ, bergambar. Yang tu dekat ujung batu lah.
So kalau kawan nak bergambar kat sini, pastikan keselamatan tu kena jaga dulu. Sebab tadi aku tak bagi dia bergambar situ, pasalnya hujan. Jadi batu agak licin. So sekarang ni dah tak hujan, batu pun dah kering. So bagi dia nak bergambar, boleh gambar, tapi keselamatan tu kena jaga sikit lah. So tu Gunung Pulai, memang cantik. Memang sangat-sangat cantik kalau daripada sini nampak. Nice. Okay. Kalau aku pusing lagi ni, aku nak escalate ke atas. Okay. Ni. So korang dah nampak lah, daripada bawah tu naik ke atas ni, dah start masuk ke Gunung Pulai lah, puncak ni lah. Ada kuari bawah tu. Tapi view sini memang cantik lah, sangat-sangat cantik. Tak tahulah cakap macam mana, open view hari ni. Cuma tak dapat sunrise dengan awal kapal itu je. View dia memang awesome, memang luar biasa. So dah ada line up aku, dah start turun. Yang mana start turun aku start counting lah. Tadi dah turun, dah ada 1, 2, 3 3, 5, 6, 7 orang nak turun dulu. So kita bagi dia turun dulu, tak apa. Aku biasalah aku ni akan keluar last sekali. Make sure line up semua dah keluar, aku pun kena keluar juga lah. Sebab aku nak pastikan line up aku tak ada yang tertinggal, tak ada yang tersesat ke apa semua. Tak nak. Dia Karte tu. Dia sini dia. Dia sini. Satu. Ha? Karte. Okey, dia dah ikut pak cik Alan, uncle Alan dengan aunty Wani. Pergi Pulai, best tak? Best. Nak repeat lagi tak? Nak. Pulai Baling mana best? Pulai lagi best ya, betul. Pulai lagi best. Okey. Okey, next datang lagi. Okey. Oi, seram ni. Wani. Tapi dia nak naik. Jom pergi mana? Kita naik GH. Oi, padu ni. Okey. Dia sampai dulu. Balik hati-hati. Turun hati-hati. Okey, bye uncle. Okey. Bye. Okey. Ya, bye. 9.30 apa ni? Dah nak turun balik ke starting area lah. So cuaca dah hujan, tak apa, nak clear lah. So daripada hujan terus lebat, baik kita turun. Cantik tu view belah sana. Kita nak balik ni, dia buka pula kan, nampak cantik cerah. So jom kita gerak slow. Jom. Gambar lagi. Oi, ini kalau Kodak ni 36 keping, tak tahu berapa roll lah ni. Dia buat satu drama dia full series. Oh, betul lah. Macam aku cakap semalam, apa ni, nak turun ni lebih perik daripada menaik. Sama juga dekat gunung apa, Gunung Baling, Gunung Pulai dah perik semalam. Ni nak turun pun Gunung Baling pun perik juga. Lalu dulu ke macam mana? Lalu. Oh, jalan dulu lah. Okey, terima kasih. Bagi jalan ni. Ya, abang ada YouTube kan? Ada. Cuba tengok. Ya ke? Selalu tengok juga ke? Daripada mana? Sini? Saya Selangor. Selangor kat mana? Dekat Bukit Beruntung. Bukit Beruntung. Ni Sama. Kita Sungai Buaya. ni Sungai Buaya. Jalan kaki sampai. Naik baling je ke? Banyak dah. Tak banyak lah. Dia Pula- banyak lah. Tipu. Ya ke? Tak. Pulai tak pergi? Pulai dah pernah pergi dah. Saya tak pernah lagi. Oh, first time lah. Pergi Pulai. Pergi Pulai balik esok. Okay, terima kasih. Makan Zah. Allahu Akbar. Wah, dia punya view cantik lah. Perik-perik nak turun pun masih lagi apa nak bergambar. Tu lah, Gunung Pulai. Cantiknya. Tapi view cantik lah kat sini. Kalau kau ambil 360, ya Allah tuanku, nak jatuh. Sebaik licin. Sini pun cantik pot gambar. Lepas tu sini pun cantik. Kalau kau ada 360, boleh nampak keliling. Ni open view ni sini. Ni open view, tapi batu dia tajam kena be careful sikit kat sini. Pakai glove kat sini. Tu nampak orang kat atas tu. Nampak naik. Cantik. Wani nak gambar, biar dia gambar dulu.
Tu lah, ramai lagi naik tu. Pagi tadi naik memang macam tak terasa sangat lah kan. Tapi bila nak turun ni baru aku nampak yang macam terowong tikus yang ada tangga ni kan. Nanti aku nak tunjuk kat korang macam mana aku nak turun ni sekejap lagi. Tengok. Ni yang aku cakap pagi tadi ni, lorong tikus ni. Akan turun ni, berangkat bawah tu. Sekejap aku tu. Tak tahu lepas ke tak beg aku ni. Okey. Tangga. Okey, dah keluar. Ui, sempit. Susah. Kalau beg besar memang tak lepas ni. Kena buka beg ni. Sudah turun. Lagi satu ni. Mana? Depan tu ada lagi eh? Ni ke yang susah tu. Oh, yang ni depan ni yang kena panjat sikit ni. Sekejap tunjuk kau. Dia antara halangan-halangan yang ada dekat Gunung Baling lah kat sini. Macam ni. Sekejap aku tunjuk warna turun tu. Susah tau. Nampak? Susah tau. Nak kena reverse ke belakang macam ni. Okey tau? Okey aku. Oi, aku cuak kan kau jatuh ke apa tadi? Sebab sini kalau jatuh memang akan luka. Kaki tangan confirm akan patah sebab batu. Yang tu aku risau. Aku tak tahu nak turun kat mana. Sini boleh kot? Boleh sini? Boleh tapi kena panjang sikit lah. Try. Ikut dia. Nak turun ni pusing belakang. Yang ni kena be careful sikit. Bahaya. Okey, sekejap atas sini. Mana sini? Tu kanan. Okey. So kalau yang tak biasa tu mungkin akan kena kabut sikit lah. Okey, nice. Thank you Ani. Turun lagi. Okey. Okey. Settle. Jom. So tengok track dia ke bawah. Tengok track bawah. Berbatu. Okey, jom. You go. 11.28 kita sampai Gua Kambing. Pagi tadi naik tu gelap kan. So tak nampak trail dia. Ni aku tunjuklah sikit trail untuk menurun ni. Ada tali macam ni. Yang ni baguslah tali macam ni. Untuk keselamatan dan keselesaan hikers. Bagus. Di trail itu macam tu, menurun macam tu. Bawah tu Gua Kambing. Tengok tu, tak turun. Ni line up aku yang last ni. So aku kena guide dia sampai ke bawah lah. Aku dengan Wan ni kena guide sampai bawah. Yang lain ada dah sampai dah. Ada yang sampai dekat CP1. Ada yang dah balik. So yang mana tinggal ni aku sweep lah sampai habis, bawa balik. Turun ke bawah. Dah sampai bawah Gua Kambing. Aku tak tahu kat mana gua. So cari juga. Dia cakap apa? Nama Gua Kambing. Mana gua dia? Tapi cantik lah, batu dia besar ni. Putih. Apa bergambar? Pewai. Ya pewai pun bergambar. Aku sentuh kot. Tapi nak kata itu gua tak juga. Tapi nampak kecil sangat. Nak naik atas tu sikit. Yang bukan atas tengah-tengah tu je. Tu. Bawah tu je. Yang, tu step je. One step atas tu lagi satu. Sini ke gua dia agaknya. Tak nampak macam gua. Tapi macam ada jalan lalu situ. Seram aku. Tak nak bagi aku. Ni. Apa trail untuk pagi tadi. Yang aku cakap. Yang dia orang letak apa? Macam tangga ni kan. Konkrit ni kan. Dengan apa? Handrail ni. Kira macam bagus lah. Macam cakap ada benda-benda facility macam ni. So hiker boleh guna dengan cara yang betul. Lepas tu tak selamat pula. Tak penat sebab kita ada pemegang rail tu kan. Setiap kali kita naik, dia membantulah hiker. Start hujan dah ke? Bunyi macam hujan. Boleh tahan cantik juga batu dia. Tapi itulah ada kotor-kotor ni. Orang lukis-lukis ni, cat-cat ni. Vandalism. Tapi rasa dah lama ni benda-benda ni. Cantik. Ke atas tu putih.
kita dah sampai CP1. CP1 ni ada pondok. Tak apa ni, tak jauh dah. Nak turun ke bawah tu. Sikit je lagi. Sangat-sangat sikit. Macam ni lah pondok dia boleh duduk. Selesa. Nak rest dulu, duduk dulu kalau penat. Komen sikit semalam punya cerita pergi Pulai macam mana? No comments. Komen lah sikit. Peminat nak dengar. I won't repeat. Nanti rindu. Tak. Repeat lah lagi naik Pulai. Pulai best. Baling best. The worst thing is I tak suka tengok Gunung Pulai dari Baling. Benci Pulai. Betul-betul marah ni. Dendam tu. Okay, jom. Let's go. Habiskan sikit lagi. Jom. Okay. Jom. Dari sini kan saya cakap. Ya. Urusan permit boleh urus dekat sini lah. Dekat pejabat. Ada pejabat dia dekat main entrance ni. Thank you kakak. Tutup ke berapa office kak? 2. Oh. Pukul 2 lah. Kalau awak nak masuk 8 pagi sampai 10 pagi. Waktu biasa kecuali ada awal. Oh. Kalau ada awal kita akan lejak. Kalau dah tawal kena bagi tahu berapa hari sebelum ke? Dia kalau ikut yang macam biasa ni 3 minggu awal lah. Waktu turun 12 So nombor pukul office 8. ni? Nombor ni lah nombor. Ni bisa. Dah menjabat Nombor Kita office. dapat sijil Dapat sijil. penghargaan. Okey, cantik. Naik Gunung Baling dapat sijil. Ya. Gunung Pulai tak ada sijil. Terima kasih kak. Jumpa lagi. Ni borang dia bang. Itu bukan bunyi. Bukan radio kan? Bukan borang tu aku tak nak wait. Tak payah kot. Orang tak payah. So kalau macam diorang datang walk in terus, tu datang sinilah kat kaunter kan, Ya berpen. betul. Yang tu kena isi borang lah kalau in. Kalau yang macam dah biasa WhatsApp semua, kita tak payah isi borang lah. Kita akan bagi betul. Yang kita kata isi je masuk, nanti kita akan isi. Yang walk in lah. Sebab kita tak ada maklumat, kena isi borang. Okey. Terima kasih. Okey, baik sama. Kalau korang naik Gunung Baling dapat sijil loh. Cantik kat sijil dia. Puncak Gunung Baling dengan ketinggian 546 meter dari aras laut. Nice lah. Cantik. Okey, settle. 12:02 minit. So dah sampai dekat parking area ataupun dekat starting area. So dah semua line up aku dengan Wani dah selamat sampai ke bawah dan ada yang dah balik dah pun. So untuk Gunung Baling, Gunung Baling lah. Ni saya buat Gunung Baling. Pintu Saya cakap pintu rimba dia. So belakang ni dia punya lah. Kalau nak bergambar kat sini boleh. Okey ni Gunung Baling. Okey. So untuk Gunung Baling ni dia tak seteruk macam Gunung Pulai lah. Gunung Pulai tu memang hardcore sangat lah. Kalau Gunung Baling ni untuk newbie tu boleh je, tak ada masalah, pun naik je. Bagi aku kalau Gunung Baling dengan Gunung Datuk lagi susah Gunung Datuk. Sebab Gunung Baling ni yang the best dia punya view. View dia memang 360 lah. Memang keliling. Kau naik sampai atas tu, daripada starting kau naik daripada Pematang tu nak sampai ke peak tu, sepanjang jalan tu kau boleh ambil gambar. Dekat mana-mana spot dia ada. Memang cantik, memang best, gila-gila, sangat-sangat best. Aku recommended lah kalau korang datang Kedah ni, buatlah hiking dekat kat Gunung Baling ni. Memang best. Memang cakap satu benda yang seronok lah. Sebab trail dia easy trail bagi aku. Memang sangat easy trail untuk naik sampai ke atas tu. So aku nak tutup vlog aku setakat ni je. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi di next vlog yang akan datang. So 2 hari trip Gunung Pulai dan Gunung Baling kat Kedah ni complete. InsyaAllah lepas raya kot nak try YouTube, nak try open lagi trip ke Pulai dan Baling. So stay tune dekat vlog aku ni. Kalau ada salah silap aku minta maaf kan. Ada terkasar bahasa ke, ada benda tak kena kurang ke apa. So apa orang cakap, okey. So Wani. So aku banyakkan trip aku buat dengan Wani. Kalau untuk Jalan Selangor, Wani lah yang buat. Untuk luar Selangor akulah yang akan buat. Tapi aku join lah. Wani aku akan join lah. So InsyaAllah aku rasa bulan 2 aku nak pergi Yong Yap. Nak pergi Yong Yap. Nanti kita jumpa kat Yong Yap nantilah.
Okay lah guys, kita jumpa lagi di next vlog yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.